Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini bermulalah Salam Pantai Timur. Salam Pantai Timur. Hari ini malam hari yang pertama kita akan ke Kuantan dulu. Malam ni akan tidur di Kuantan. Kita tidur hotel lah malam ni. Sebab malam ni ada majlis Walimatul Urus Naboh kita dekat Pantai Balok. Okey. Jom kita terus ke Kuantan, isi minyak dulu. Apa-apa sebelum gerak kita isi minyak di Petronas. Petronas apa ni? Dekat highway dah ni, Petronas highway Gombak ni, lepas dah. Dah dekat depan Bentong ni, highway dekat Petronas ni. Kita isi minyak dulu, lepas tu kita gerak. Okey, jom kita minyak dulu. Jom. Jom kita isi minyak dulu, gerak ke Kuantan. Tol Bentong. Okey, masuk Tol Bentong. Jadi tadi tak isi minyak. Tadi jadi isi minyak, lain tak okey. Lain tak okey lah dekat Petronas tadi. Jadi kita tak isi minyak dekat itu. Sebab kita guna settle. Kalau lain tak okey, memang tak boleh nak masuk, nak buka. Jadi kita teruskan perjalanan. Minyak ada 210. Tengok kilometer ni 210 boleh sampai Kuantan. Apa-apa jom kita teruskan perjalanan ke Kuantan. Ni kawasan jajahan Musang King ni. Tengok ke tepi jalan tadi banyak Musang King. Kita tak tahu sekilo apa. Ni border ni. Tempat ni border Musang King. Musim dia ke tak tahu. Dulu rajin lalu. Sebab setiap tahun akan ke Termeloh. Ni dah dekat nak habis-habis ni tak pergilah. Cinta Manis, jalan alternatif Raub kalau Kota Baru. Jadi kita tak pergi Kota Baru hari ni. Hari ni ke Pahang dulu. Jom cari masjid dulu. Memandangkan hari ni hari Jumaat, kita cari masjid dulu. Kalau highway Utara Selatan kita dah tahu dah keluar tu mana dekat masjid. Di sini kena guna wave. Baru lepas susu keluar Temeloh, depan Maran Cenoh. Kita tengok access terpaksa guna wave lah cari masjid. Sempat lagi untuk solat Jumaat. Okey, jom keluar Maran dulu. Kita keluar Plaza Maran. Cari masjid dulu, bayar Jumaat. Apa-apa, cari masjid. Tengok dalam wave 7 km dari tol. Kita tanya Kompas Rakyat ya. Keluar Tumaran, belok kanan. Betul lah tu. Dia kata tepi jalan ni masjid. Dia cakap dekat. Harap dekat lah. Traffic light. Belok kanan. Dekat je. Terus sampai. Jom kita tengok. Jumpa juga Masjid Maran. Masjid Al-Syakirin Maran. Okey, jom kita pergi semayang dulu. Tinggal isteri dan anak kita yang bosul lang kita pergi semayang dulu. Alhamdulillah selesai solat Jumaat. Selesai solat Jumaat di Masjid Al-Syakirin Maran. Okey, kita parking kat sini dulu.
Kita tunggu kereta keluar habis dulu, baru kita keluar. Pasal kita nak keluar tak boleh, tersekat. Dekat ni keluar Tol Maran, belok kanan, Pekan Maran. Masjid atas bukit. Okey, jom. Kita terus perjalanan ni. Bawah tu nampak macam ada Petronas. Jadi kita pergi isi minyak dulu. Oh, ni Pekan Maran. Majlis Daerah Maran. 0 km Maran. Jom kita pergi ambil gambar 0 km Maran tu. Ni kita jumpa 0 km Maran. 0 km Maran terletak ni depan Majlis Daerah Maran. 0 km ni dekat ni Maran Riverfront. Okey, apa yang nak cari 0 km Maran ni? Dekat ni Maran Riverfront, berhadapan dengan Majlis Daerah Maran. Apa-apa pun isi minyak dulu. Kita isi minyak di Petronas. Memandangkan kita pakai settle, guna settle senang. Boh duit dari akaun settle. Kita isi minyak dekat Petronas. Petronas Maran. Allah. Ada tanker masuk dah. Bagus. Isi minyak di sini. Dapat pencuci mulut. Baguslah Petronas Maran ni. Kita ambil 2 pasal kita ada 2. Kita dengan isteri kita. Kita ambil 2. Cuma kita ambil. Okey. Plaza Tol Gambang. Kita keluar, susu keluar Plaza Tol Gambang tu. Gambang kita akan lalu depan TUDM. TUDM Kuantan. Apa-apa pun jom kita pergi check in hotel tu. Kita ambil hotel bajet je, cukup untuk tak badan malam ni. Esok pagi dah nak keluar. Lagi kita cari tempat yang menarik kat Kuantan ni untuk makan. Itu dah sate kan yang bawa ni. Ada itu yang main dengan Zina tu kat mana? Oh, yang lupa tak ingat. Oh, yang dia bawa ke kedai tu. Jadi lah untuk satu malam. Hanya nak tidur untuk malam ni. Okey, jom kita rest dulu. Rehatkan badan dulu, lepas tu kita keluar. Boleh? Okey. Aki nak gina ni? Aki nak gina ni? Okey, jom. Kita pergi kenduri dulu, okey. Dan kita pergi makan kenduri dulu. Kita pergi makan lah. Okey, jom kita pergi rumah Abang Jamil. Rumah Abang Jamil di Ipoh pun dah. Tapi yang ni kita pergi rumah Abang Jamil di Kuantan untuk makan kenduri. Nak bawah kita Rock Selinda. Ni kat mana ni? Jom. Jalan jam. Kita jumpa di rumah Abang Jamil je lah. Oh, Alhamdulillah selamat sampai. Jom kita cari tu rumah dulu. Jom dekat jalan. Nu kat ibu nu. Nu ibu sana, kamu tak payah pergi pantai. Bukan nak mandi pantai. Bukan nak mandi pantai. Oh, angin kuat. Kalau tengok video yang lama-lama, kita pernah tidur di sini. Pantai Pasir Hitam. Yang ni Mesrah. Okey. Dan abah kita buat kenduri kat sini.
Okey, okey, okey. Langit biru. Kasih. Kasih lo. Nanti lagi, mungkin perempuan tak tahu dia orang mana. Dah santai. Okey. Okey. Allah santai nak buat jom. Tentak beradab. Ha? Ada? Tentak beradab. Jom boleh jumpa. Dia jumpa balik. Jom. Tak payah ambil gambar lah. Jumpa nak buah lah sebelum gerak. Okey, Rok. Jumpa nak buah lah sebelum gerak. Sebelum gerak balik. Okey. Dah habis. Jom kita gerak. Gerak balik lah. Tu mau. Dah jumpa dah. Dah. Hero dah nak tumbang. Dah, jom. Jom kita pergi jalan Kuantan pula. Ha? Kita pergi jalan Kuantan pula. Lepas tu kita balik tidur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, hari yang kedua. Hari yang kedua Salam Pantai Timur. Masih di Kuantan lagi, Kuantan Pahang. Okey, semalam dah habis lah majlis perkahwinan anak boy tu di Pantai Balok. Okey, pagi ni kita pergi cari makan dulu. Cari makan terus gerak ke Terengganu. Mungkin malam ni akan tidur di campsite di Terengganu. Hari ni Sabtu. Esok kita tengok macam mana. Okey, bermalam dia ni. Hotel ni ya, hotel bajet ni. Boleh lah satu malam. Jom kita terus pergi cari makan, pusing-pusing Kuantan kejap, tengok apa yang ada pagi-pagi ni. Malam kita dah pusing dah dengan jam, malas jam apa semua. Kita balik tidur. Hari ni kita pergi. Okey, jom. Pagi ni kita pergi cari sarapan pagi dan terus ke Terengganu. Okey, tanda hadir. Tanda kita hadir di Kuantan. Okey, jom kita tengok. Ini rezeki kita kali ni, rezeki yang kedua. Salam Pantai Timur. Rezeki kita yang kedua. Okey, kita je. 0 km. 0 km Kuantan. Okey. Siapa nak cari 0 km Kuantan ni, dia ada dekat masjid. Nampak tu? Masjid. Masjid dan depan padang Majlis Banjaran Kuantan ni. Semalam kita nak cari jam. Bila kita cari siang hari, senang boleh jumpa. Dah jumpa lah 0 km Kuantan. Hadir ke? Tanda hadir 0 km Kuantan. Nanti kamu tengok balik. Dengan kasut tak pakai. Jom kita ambil gambar dulu. Kah, jom kita ambil gambar dulu. Jangan DJ lah. Kah, jom nak pergi makan lagi. Ha? Dengan putih tu. Jom dah. Bawah. Okey, jom. Jom kita pergi makan terus ke Terengganu pula. Jom. Habis dah. Satu hari di Kuantan. Jom, okey. Duduk elok. Ish. Okey, jom. Dah, selamat tinggal Kuantan. Ada rezeki kita datang lagi. Pusing-pusing Kuantan. Okey. Oi.
Orang makan nasi pagi-pagi ni. Nasi dagang. Dia makan kari pap. Jadi kita sarapan pagi kat sini dulu. Kita sarapan pagi kat sini dulu, baru kita gerak slow. Ikut ya ke mana. Janji masuk Terengganu, kita cari campsite. Apa-apa sarapan pagi dulu kat sini. Asyik dagang. Tak pedas lah bang. Lawa inti ikan ni mai. Mai kau ni kari pap inti ikan. Kan, dia macam apa ya bang? Ya. Jajah sebut mana bang? Sata. Dah, jom. Sarapan pagi pun sudah. Okey, kita gerak. Kita gerak tengok lokasi mana. Lokasi mana nak pergi, tapi mahal ke Terengganu lah. Jalan tak tahu lagi. Misi mencari campsite di Terengganu. Okey, alhamdulillah dah masuk Kuala Terengganu. Masuk Terengganu lah. Mana Kuala Terengganu. Okey, dah masuk Terengganu. Kok jumpa 0 km Terengganu lagi. Di Terengganu ni, mana kita tahu, jom kita cari. Okey, masuk Terengganu. Kita cari nasi dagang. Kawasan Petronas saja kat sini. Kiri kanan. Selalu dia ikut highway, tak nampak. Kali ni tu dia api pun datang tu. Kita ikut jalan bawah ya. Ni nak main ke Mamang Man ke mana ni? Kawasan Petronas ni, kiri kanan Petronas ni. Ni gas. Ni gas. Gas. Tapi dia gas. Masuk Dungun. Welcome to Dungun. Selamat datang Dungun. Singgah Speedmart dulu. Cari barang sikit. Top up ais. Lepas tu kalau tengok dekat map ni, depan tu ada campsite. Kali ni kita main terjah ya ni. Kita tak telefon tempah ke apa. Kita main terjah, tengok dalam Google. Ada, kita pergi. Okey, laluan. Misi mencari tong putih dah dapat. Tong putih nak bawa ais. Pasal peti ais ada nanti kumpul duit, dapat beli peti ais. Tak payah mencari tong putih lah. Okey, jom kita pergi tambah barang sikit. Beli barang keperluan sikit, bobo dalam tong. Baru boleh masuk tapak campsite. Sayangi Dungun. Dah sampai Dungun kita ni. Sayangi Dungun. Okey, terus. Apa tu? Kasih. Kau tak dah. Tak apa. Suasana kampung macam ni bagus. Mana ada campsite ni bang? Ada? Ada campsite ni? Ni main lambung main kawasan ni. Yang dia lawaris tu tu. Dia konyok je Dia betul. Makcik ni tempat yang berlakon tu lah. Asal macam dia dah. Akif, dengar bunyi kereta polis kamu ya Akif. Lagi dalam YouTube lah. Ada buat kereta pun kata bunyi titik. Habis dah. Betul. Dia pun siapa tu. Cuba adik.
Oh, memang terpilot. Memang lalu terpilot lah. Oh. Tapi tak ada campsite. Kalau ada campsite, kita dah berhenti hari ni. Tapi ada tu, terantak dah. Mana tu rumah orang buat lah. Ha? Orang camp sini. Orang camp sini. Orang kampung sini buat. Ini memang jalan tu, jalan Terengganu. Tak masuk highway, ikut jalan bawah lah. Oh. Tempat ni pun hantar abang. Apa nama tempat ni tak tahu. Dia tengok Dia cakap jalan Rainbow. campsite yang kedua. Dah okey lah. Tapi kita dah telefon owner campsite tadi. Ternyata ada kosong. Yang tadi minta telefon. Kalau pergi tengok Oppo campsite pun tak ada lah dalam Google. Yang ni okey, jom. Yang ni dah okey. Tapi merah pula. Setengah jam lagi. Apa dia nama campsite ya? TW Campstay tu TW dia. bawah tau. Nanti kita pergi tengok lah kat sana. Okey lah. Dah tanya RTT boleh masuk tak? Dia tak boleh. Okey. Mungkin besok sebelum balik kita cari tanda hadir. Tanda hadir 0 km Kuala Terengganu pula. Jabatan angkat Kuala Terengganu. Macam tanda Kuala Terengganu jabatan angkat. Okey, ingat tak? Boleh tengok. Okey, pernah makan? Habis. Orang ambil gambar ni. Sampai kena. Malas lagi kita ambil parking. Ambil parking nanti kita ambil gambar bercahaya pula. Jangan buka TT ke. Kita buka side on ni. Sini kalau mai tak meriah sangat. Mesti meriah ni. Keropok gana goreng lalu. Apa dia? Keropok gana goreng lalu. Goreng selalu lah tu. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita parking kat sini. Parking dekat sini TW campsite. Jom kita set up dulu. Kita set up apa yang patut tu. View kita tu dia. Turun. Turun abang nak buat ni. Kali pertama pasang di tapak camping. Kali ni kita pasang di Terengganu TW campsite. Kan? TW campsite. Baru siap pasang. Siap pasang ni dengan dinding dah. RTT belum pasang lagi. Kemas dah lagi. Nanti kita tunjuk gambar yang penuh. Okey, siap. Masa pasang tak boleh buka, tak boleh ambil video. Penat. Okey. Satu malam di TW campsite. Tempat kita ronda-ronda campsite dulu. Okey. Ni buat pertama kali kita pasang. Buka pintu. Tempat makan. Tempat masak. Hujung sepah. Ni view campsite. View campsite Tanah Utuh. Nampak tu.
Kontena hujung tu pun tu Hakisan. Owner campsite cakap 3 meter. Kita pun tak pasti dia lupa tu. Kalau tengok daripada situ. Bekas tanah tu. Hakisan ombak. Tutup. Baru tak nampak sikit kat dalam. Kalau tidak sebelum ni kita main pakai poncho ya. Ni dah grab. Poncho dah tak bawa. Siapa nak beli war ni boleh berhubung dengan Sumbat. Kawasan berangin petang-petang. Jadi kita nak pergi kedai runcit tu. Owner campsite cakap kedai runcit depan ni. Jadi kalau main campsite kat sini tak payah risau. Kita tinggal barang, boleh keluar pergi kedai runcit. Okay, jom kita pergi. Jalan kaki je ni. Jalan kaki pergi kedai runcit. Nostalgia Studio Jalan Ampas. Malam ni kita main tengok. Ni gerai makan. Tu tapak campsite. Memang tak jauh pun. Tu dah nampak kedai runcit. Kedai runcit Kriti J. Okey, dah siap. Ais, bawang putih, bawang merah. Lepas ni kena simpan modal lah. Kena buat tabung. Buat tabung untuk beli peti ais. Tak susah cari bawang putih. Tak payah nak pergi cari beli ais lah. Ni kena buka tabung. Lepas ni kita buka tabung. Tabung untuk peti ais dekat helak merah. Okey, ni campsite TWC. Nanti kita tinggal nombor telefon owner campsite kat bawah. Ni pintu masuk TWC campsite. Hujan. Kali ni hujan tak tempiah. Tak tempiah, buat masalah memang okey. Wah, ni datang dengan lantai bawah. Tapi lantai bawah tak ambil. Modal tak cukup. Kita bubuh plastik biru dia hujung tu. Abang bongsu kita duduk main dan tempat solat. Belah sini tempat masak dan hujung ni tempat makan. Sekejap. Okey, kita tunggu sedia solat. Lepas solat kita makan sama. Suasana malam. Suasana malam di campsite. Biru cantik. Cantik biru. Cantik. Aduh dia tadi nak buat ni. Kalau macam ni tak buka titi dah orang ni. Tak tadi tak buka titi dah. Tapi dah buka dah titi. Apa ni kali ni? Dah ibu semayang, hari lepas ibu semayang kita nak tidur. Tidur malam ni tak larat. Letes perjalanan daripada Kuantan ke Kuala Terengganu. Kita tak nak highway ni. Kita ikut jalan lama ni, kamar jalan bawah ya. Jalan sisi pantai terus ke Kuala Terengganu. Esok kering dinding durang semua ni. Kita gerak balik ke Kelantan pula. Okey dah, jom naik tidur. Dah tutup semua. Semua dah tutup habis.
Jadi nak rehatkan badan. Solat isyak pun sudah. Maghrib kita jamak terus. Jadi jom kita terus naik tidur. Esok sambung lagi perjalanan. Okey, apa-apa jumpa pagi esok. Tapi bagus kat sini kalau dengar lah. Camping dekat ni boleh dengar ceramah. Masjid depan tu lah.